warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran khas TV PSS Pinside Production. Pada hari ini, SKPG mengadakan majlis peluncuran Iya Ramadan dan Bulan Panitia Pendidikan Islam. Majlis ini diadakan bagi menyemarakkan kedatangan bulan Ramadan yang penuh keberkatan serta menghidupkan program ilmiah dan kerohanian di sekolah. Sepanjang bulan Ramadan, pelbagai aktiviti akan dijalankan seperti takzirah, bacaan Al-Quran dan program sahsiah bagi memupuk nilai murni dalam kalangan murid. Bulan Panitia Pendidikan Islam pula bertujuan meningkatkan penghayatan ilmu dan amalan Islam dalam kehidupan seharian murid. Jom kita saksikan gimik majlis peluncuran Iya Ramadan dan Bulan Panitia Pendidikan Islam. Jom. Alhamdulillah, dengan ini majlis peluncuran Iya Ramadan dan Bulan Panitia Pendidikan Islam dirasmikan secara rasmi. Semoga program yang dirancang sepanjang bulan Ramadan ini dapat berjalan lancar dan memberi manfaat kepada seluruh warga SKPG.
Bagi mengetahui dengan lebih lanjut tentang kepentingan bulan Ramadan, kita akan meneruskan siaran dengan sesi temu bual bersama guru-guru pendidikan Islam. Berikut merupakan soalan ringkas yang diajukan kepada ustazah-ustazah kita. Sekarang bersama saya ialah Ustazah Suzy Azilawati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apakah amalan utama yang perlu murid utamakan sepanjang bulan Ramadan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, sepanjang bulan Ramadan, murid perlu meningkatkan diri dalam urusan ibadah, disiplin diri dan juga berakhlak mulia. Dalam urusan ibadah, cuba menahan diri untuk berpuasa betul-betul dalam bulan Ramadan. Okey. Satu lagi, jangan lupa baca Al-Quran setiap hari. Itu saja. Oh, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey. Okey, Assalamualaikum. Sekarang saya bersama dengan Ustazah Natasha. Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana murid boleh memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperbaikikan akhlak dan disiplin diri? Waalaikumsalam Aminah. Baik, murid boleh memanfaatkan bulan Ramadan dengan cara melatih diri untuk menahan diri daripada berkata perkataan yang kesat, perkataan yang buruk, dan mereka juga perlu melatih disiplin diri untuk menahan diri daripada makan dan minum dalam bulan puasa. Okey, terima kasih Ustazah. Sama-sama Aminah. Sekarang bersama saya ialah Ustazah Syariha. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apakah mesej dan nasihat Ustazah kepada murid SKPNG sempena bulan Ramadan ini? Okey, baiklah. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam bulan Ramadan. Okey, baik, nasihat dan mesej Ustazah ialah kita buatlah ibadah itu dengan ikhlas. Kemudian seterusnya kita jaga disiplin dan akhlak dan kawal emosi. Waktu bulan Ramadan kita tak boleh marah-marah dan sekali jangan buang masa. Kita perbanyakkan ibadah dalam bulan Ramadan kita ni dengan perbanyakkan membaca Al-Quran, solat, sunat dan buat benda yang baik. Oh, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Terima diucapkan kepada ustazah-ustazah atas perkongsian yang sangat bermakna. Semoga majlis peluncuran IHA Ramadan dan Bulan Panitia Pendidikan Islam ini dapat memberi manfaat kepada seluruh warga sekolah. Sekian, terima kasih dan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Bye.